pasangan muda itu pergi berbulan madu pertama mereka. Akibatnya, saya hilang arah, hanyut di laut selama sebulan penuh. Tetapi hanya apabila mereka hampir terdesak, suami tiba-tiba menemui sebuah pulau tidak jauh di hadapan. Mereka berdua sangat gembira. Saya tergesa-gesa memandu kayak dan bercadang untuk pergi ke pulau itu untuk mengetahui apa yang berlaku. Tetapi mereka tidak mengetahui sehingga mereka tiba di darat. Tiada sesiapa pun di pulau besar ini. Walau bagaimanapun terdesak, kedua-duanya tiba-tiba mendapati terdapat pangkalan terbiar di sini. Nampak macam stesen penangkapan ikan paus, tapi sebab tempat ni dah lama ditinggalkan, tiada lagi apa-apa di dalam, sesuatu yang berguna kepada mereka. Tiada cara, kedua-duanya tiada pilihan selain kembali ke kapal dan terus berlayar. Lihat jika anda boleh bertemu kapal yang lalu lalang, tetapi terdapat keadaan yang tidak dijangka. Sejurus itu, penemuan ngeri isteri. Tiba-tiba awan gelap memenuhi langit di atas perahu layar mereka. Kilat dan guruh, anda tidak perlu memikirkannya. Ribut hujan lebat akan datang. Tiada masa untuk berfikir. Kedua-duanya pantas mengheret kayak ke dalam air, rancang untuk kembali ke bot untuk berteduh dari hujan. Apa yang tidak dijangka ialah angin kencang sebelum hujan lebat. Kayak yang ditiup tidak boleh bergerak ke hadapan langsung. Setelah bergelut beberapa kali tidak berjaya, kedua-duanya tidak mempunyai pilihan selain datang ke pertempuran ikan paus terbengkalai. Ditutup semalaman, tunggu sehingga hujan berhenti dan langit cerah sebelum pergi. Tapi mujurlah suami saya sentiasa ada pemetik api. Hanya dengan cara ini mereka boleh bertahan di malam yang sejuk. Buat api untuk memanaskan badan. Tunggu sehingga hujan berlalu keesokan harinya dan langit cerah. Pasangan muda itu merancang untuk pergi dengan cepat pada awal pagi. Tetapi siapa sangka pada saat ini, kedua-dua lelaki itu tiba-tiba menemui dengan seram. Bot layar mereka yang diletakkan di laut telah hilang. Ini mengejutkan mereka berdua. Mereka jelas menjatuhkan sauh yang berat itu. Mengapa perahu layar tiba-tiba hilang? Tiada masa untuk berfikir. Kedua-duanya tergesa-gesa memandu kayak untuk mencari perahu layar. Tetapi pada masa ini, suami tiba-tiba mematikan enjin kerana dia tahu ia adalah mustahil untuk mencari mereka menggunakan kayak mereka sahaja. Kalau macam tu, boleh juga menjimatkan gas. Kemudian dia menggelongsorkan kaki bot. Saya bercadang untuk pergi ke seberang pulau untuk melihat. Bagaimanapun, pada masa ini, kedua-dua orang itu tiba-tiba menyedarinya. Terdapat banyak penguin di sini, kerana penguin tinggal di hemisfera selatan. Jadi daripada ini mereka boleh menilai, pulau ini tidak jauh dari Antartika. Tidak lama kemudian lelaki itu mendaki ke puncak gunung, kerana dia ingin berdiri di titik tertinggi dan mencari perahu layar. Tapi yang mengecewakan, tambahan pula dengan air laut yang tidak berkesudahan di sini, dan di luar pulau ini, selebihnya tidak mempunyai rambut sama sekali. Mereka tiada pilihan selain kembali ke stesen penangkapan ikan paus semula. Mari kita anggap tempat ini sebagai kem buat sementara waktu. Cuba untuk dikesan oleh kapal yang lalu lalang. Dan yang menghairankan, terdapat bukan sahaja beberapa kerang di pulau itu untuk